Kira dia tahu kamera. Dia gerakkan kamera, dia tahu. Bapak cerdik. Habis yang kamera goyang-goyang tu dia juga. Dia yang tentukan kamera ni goyang ke tak. Gila. Memang outstanding lah. Pada aku dia genius lah. Memang lah. Sebab walaupun dia ada DOP dia sendiri, dia yang pegang kamera tu. Sampai macam tu. Angle tu dia nak. Gila. Mungkin sebab dia membesar dengan buat filem kan. Sebab dia minat. Director dia minat dengan kamera macam aku. Aku minat dengan kamera. So biar aku cameraman, biar aku direct. Aku tak suka aku cameraman orang lain direct. Bukan aku direct, orang lain cameraman. Aku suka aku direct, aku yang pegang kamera tu. Faham? Aku lebih suka macam tu. Okay. Wish. Rumit. Macam kau suka macam mana? Kau jadi cameraman, kau jadi director, orang lain cameraman. Kau nak pegang kamera? Obviously aku nak kalau boleh nak orang cakap take part dalam semua tempat lah. Sebab tu karya kita kan. Obviously kita nak angle kita. Cumanya kalau lah